betul atau tidak ada ustaz khabar yang isap rokok tak boleh jumpa Nabi pada hari kiamat? Betul lah. Yang ustaz ini sudah tidak betul. Dia mana ada hadis rokok. Kalau ada hadis rokok, nampak dah tak betul situ. Faham tak lagi? Okey, jangan pandai-pandai. Walaupun benda tu tak baik, tak perlu kita tambah-tambah. Okey? Cukup kita kata tak molek. Tak. Siapa tak boleh jumpa Nabi apa benda. Nak buang. Dia orang minum arak boleh jumpa Nabi. Orang yang bertaubat kepada Allah. Faham? Semua dosa Allah boleh ampun walaupun dia tak minta ampun. Kecuali dosa kufur, dosa syirik. Maknanya orang yang mati belum sempat bertaubat, minum arak, Allah boleh ampun di akhirat. Liman yasha, orang yang Tuhan kehendak. Sesaja wajib taubat, iaitu sebelum mati syirik. Hak lain memang wajib taubat, tapi kalau tak dang taubat, mati minum arak, mati isyak dadah, mati berjudi, mati kaki zina, Allah boleh ampun juga di akhirat. Faham? Dengan syarat orang beriman. Jadi nak seorang perempuan, dia bukan isap rokok. Okey? Dia ni pelacur. Tahu? Pelacur dia tak macam berzina. Berzina ni macam kapung-kapung ni. Nak berzina 3-4 kali tu berzina. Tak banyak. Pelacur ni hari-hari kerja dia. Jual tubuh dia, betul tak? Nolak 3 kali sehari. Bertahun-tahun pelacur kelas atasan Bani Israel. Keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub dia ni. Beriman dengan Nabi Musa dan kitab Taurat. Banyaknya dosa dia. Dia pergi di satu telaga, dia jumpa anjing yang sangat dahaga. Anjing tu duk pusing telaga. Nak minum tak dapat. Terjelas sampai lidahnya eret tanah. Dahaga sangat. Hak puan ni pun ambil lah kasut dia, cedak tak siapa. Waktu beg selendang sambung, boleh cedak, minum air, siang ke anjing, Allah ampun semua dosa. Nampak? Ni isyak okok pada boleh jumpa Nabi. Tanya dia. Jangan over kan? Tak? Cukup berkata begini. Nampak? Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu binasakan tubuh badan kamu dengan buat benda yang merosakkan kesihatan. Faham? Tak payahlah kamu mau Nabi apa tak mau jumpa kamu. Takut-takut berdusta atas nama Nabi. Dia benda yang tak betul dalam dunia ni, kita tegur je. Tapi jangan rasa kita betul lebih daripada dia di akhirat. Faham? Kita pakai serubah, pakai janggut, ada piok, ada kitab, ngaji sokmo, jumpa budak luar pendek, main nombor ekor, main kereta bawah pokok, kita kena tegur lah pasal dia dah aurat. Pakai rata mah haram, kena tegur. Faham? Tapi cukup setakat tegur. Kerana itu syariat. Jangan masuk hakikat. Dia dengan Allah kita dah tahu. Mungkin Allah lebih sayang dia dari kita. Mungkin dia masuk surga dulu. Waktu jangan capuk tu. Faham? Jadi setakat depan dia je kita tegur. Man ra'a minkum munkara falyughayyir. Betul tak? Mu tengok benda tak betul, tegur. Tapi jangan sampai mubuh dalam hati aku lebih malek pada dia di sisi Allah. Allah. Molek dia masuk dulu, kereta-kereta yang masuk. Mu tak masuk lagi. Faham lagi? Jadi jangan ambil kerja Tuhan. Sampai habis hakikat pun nak capur juga. Cukup setakat tegur. Hak sisi Allah, fa amruhu ila Allah, serah pada Allah, wa kana Allahu ghafurur rahim. Adalah Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang.